tentang Allah tu, ainallah, Allah fis sama. Satunya mengikut salah, dan dia kata sama lah fis sama. Tetapi adakah dia menyerupai makhluk? Sebab dia ada salah satu sifat Allah turun. Allah turun ke langit dunia. Langit dunia juga tu dia sebut. Pada 1/3 akhir malam Allah turun. Jadi turun lah ke mana? Seseolah turun. Kalau kita biasa ni kan, daripada atas ke bawah lah turun. Tak daripada bawah ke atas. Tu naik, orang panggil. Turun. Kalau manusia gitulah. Tapi kalau Tuhan, jangan kita anggap gitu. Jangan kita anggap turun tu daripada atas, turun ke bawah gitu. Kalau lagu tu salah. Tapi dah dia kata turun, kita terima turun dengan sifat yang layak dengannya. Tidak serupa dengan makhluk. Serupa juga kalau dia kata di atas, terimalah di atas. Tapi di atas yang tidak serupa dengan makhluk. Itu satu lagi, dia panggil aliran takwil. Ini khalaf. Dia takwil. Di atas tu maksudnya mulia lah, tinggilah kedudukannya. Bukan maksudnya Allah tu serupa makhluk ke apa duduk atas langit. Tidak lagu tu dengan makna mulia. Ya, itu satu cara juga. Tetapi ulama salah tak sih lagu tu. Lama kan dengan makna lain pula. Hak baiknya kita suruh ke dia. Jadi dia kata Allah di langit, satu tak takwil, satu tak sih takwil. Tetapi Nabi SAW tidak faham. Tidak tanya balik dia. Maksud di atas langit tu lagu mana? Nak rakyatnya setara tu pun cukup dah. Cukup dah kepada setengah-setengah orang ni. Tak perlu kita tekan kuat sangat sampai pening kepala dia. Cukup lah. Dia anggap hak di atas tu yang maha berkuasa, yang maha tinggi, yang memerhatikan kita. Bila duduk di atas tu, lazim dia. Apa yang lazim daripada orang duduk di atas? Apa yang mesti? Dia nampak, dia menguasai. Itu takwilan dia. Kalau nak takwil, itu cara khalaf. Kalau tak saya takwil, cara salah. Itu yang kedua kan? Lebih kurang begitu. Di mana-mana tu boleh jadi dia kata aidama tuwallu fathamma wajhullah. Boleh jadi dia pakai gitu. Kalau di mana-mana tu dengan arti ni masuk dalam akidah lah. Di mana-mana tu dengan arti sini putus ada, sini putus ada. Jangan, lagu tu tak kena. Tak kena lagu tu. Maksud di mana-mana tu Allah, pengetahuan dia, ilmunya itu ada di mana-mana. Dia tahu belakang mana-mana. Kena takwil gitu. Hak tu pun nak cerita dari segi pengetahuan dia, kuasa dia gitu. Bukan maksud zat dia. Jangan ingat hakikat dia tu, jangan. Gitulah. Bila masa kita nak tengok hadis tu secara zahir, bila masa kita nak tengok hadis tu secara makna dia. Sebab anda tengok malaikat ulama pada Saudi mana-mana dia tengok secara zahir tak. Tapi yang belah Hanafi pula banyak dia tengok secara makna takwil apa semua. Itu payah tu nak bila masa. Dia sebenarnya bergantung kepada pengajian kita lah. Pengajian yang kita terima. Kalau kita biasa terima secara zahir gitu, jadi zahir gitu. Dia mengikut tok guru. Kalau tok guru tu jenis dalam kajian dia, halus penilaian dia, lagu lain kesan dia. Kalau tok guru tu jenis pakai zahir, kita tengok banyak perkara dah pakai zahir ni dia sekerak yang boleh pergi. Lepas pada tu tak lagi, tak sesuai, tidak praktikal. Nampaklah tidak benar hak tu. Jadi setelah kita, terutama yang duduk di zaman kemudian, kita tengok dah banyak tidak sesuai. Bahkan umat Islam akan ketinggalan dengan sebab ikut hak tu. Maknanya tak betul lah tu. Itu tak boleh pakai lah tu, hak moleknya. Mana orang Islam ni kena bersedia untuk berubah. Tengok keadaan, realiti. Tengok kepada zahir gitu saja. Sebab apa? Kalau nak kata zahir tu hak lebih tepat, dah. Banyak seperti kita sebut tadi, ulama-ulama hak dalam mazhab Ahmad sendiri pun banyak dia tidak pakai hak zahir. Cuma dia nampak sekat tu gitu, masing-masing lah. Masalah ni masalah furuk. Jadi kalau orang tu tak boleh pakai, biar. Dia tak boleh kata orang hak pakai ni tersalah, kau tak boleh. Kita kena berlapang dada dalam masalah furuk. Kita kata tu mungkin kita tidak terlibat dengan kita. Kalau kena kita, susah juga. Banyak perkara lah macam bui zakat ke apa tu dengan pitih. Dia kena kita, dia susah. Kita pakai juga orang. Begitulah. Banyak lagi orang lain-lain.